Dua beradik Ruby Adalia Balki 19 tahun dan Ahmad Balia Murkam 15 tahun yang terselamat nahas kebakaran rumah di Kampung Pamah Kulat Dong Raup semalam ditawarkan sebagai anak angkat oleh Majlis Amanah Rakyat MARA. Pengerusinya Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ketika menghubungi kedua-dua remaja tersebut melalui panggilan video, beliau turut berhasrat jadikan mereka anak angkat beliau secara peribadi. Assalamualaikum. Balkis dapat berita pukul apa tadi? Salam takziah ya Balkis. Balkis kena kuat ya untuk adik. Saya dapat maklumat bukan pelajar cemerlang ya di sekolah. Kena kuat ya, belajar ingat keluarga, ingat ayah dan mak. Ayah kerja apa ya Ruby? Arwah ayah? Kalau bulan Ramadan ni dia meniaga air di kuih. Kalau bukan keropok liquor plastik. Oh, mak Meniaga juga. tolong ayah ya. Rumah yang terbakar tu rumah sewa ke? Ya. Berapa tahun dah duduk kat rumah tu? Ruby kena kuat ya untuk mak dan ayah dengan adik-adik. Saya dah minta MARA dengan YPM bantu. Kita bagi dulu bantuan awal. Untuk pengajian selepas ni, kita jadikan Ruby dengan adik sebagai anak angkat kami lah MARA. Kalau Ruby sudi pun, Ruby saya jadikan anak angkat saya secara peribadi. Nanti saya sendiri akan tanggung Ruby sampai habis belajar di. Beliau turut memberikan kata-kata semangat kepada kedua-dua adik-beradik berkenaan dan berpesan agar terus kuat demi arwah ibu dan ayah serta masa depan yang masih panjang. Tambahnya, bahagian pendidikan menengah BPM MARA juga diarahkan untuk melaksanakan solat sunat jenazah gaib di kesemua 58 maktab rendah sains MARA MRSM sebagai tanda solidariti dan doa buat mangsa-mangsa kebakaran. Terdahulu, 5 sekeluarga maut iaitu pasangan suami isteri Muhammad Alawi Muhammad 56 tahun dan Saleha Adam Ibrahim 44 tahun serta 3 anak mereka Ruby Adira Batrisha Muhammad Alawi 17 tahun, Ruby Adlina Banin Muhammad Alawi 14 tahun serta Ruby Azian Barisa Muhammad Alawi 10 tahun selepas terbabit nahas kebakaran berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Datuk Muhammad Razam Tahajir Rahim berkata, pihaknya tiba di lokasi pada 4.15 pagi dan operasi pemadaman berjaya mengawal api pada 4.48 pagi.